lagi ni Akifai? Aku tak tahu ni kereta ke tong sampah ni. Kau tengok ni. Allah. Inilah dibuka seatnya. Kau tengok. Inilah telur-telur lalat. Telur-telur lipas. Telur lipas. Ya Allah. Mungkin orang tahu lagi. Mungkin before this kita nampak bentuk lipas tu macam mana tapi kita tahu pun Betul. telur lipas Telur macam lipas mana. macam mana? Korang nampak ini sebenarnya adalah telur-telur lipas tau. Tapi korang bayangkan betapa banyaknya telur-telur lipas yang ada dalam kereta. Macam ni baru korang nampak dia punya bentuk sebenar dia. Bentuk sebenar dia. Sebab itulah kita pesan daripada awal sebelum korang buat benda ni, korang pakai dulu izin basmi lipas. Basmi dulu lipas-lipas yang ada. Kau buka depan. Kau kena di depan. Di depan Inilah tempat-tempat dia membiak. Nampak tu. Inilah telur-telur lipas kalau korang nak tahu. Banyak Sebab itulah kita cakap guna easy pembasmi lipas. Cara guna dia pun mudah je. Korang start enjin kereta, hidupkan aircon, buka aircon full volume lower, goncangkan sejatin easy ni, tekan button ni. Simple je. Tak adalah banyak-banyak nampak macam ni. Wih, ini kalau buat pembasmi lipas ni. Kompon banyak ni. Kompon banyak. Sebab ini dah telur-telur lipas dia kalau korang nak tahu. Lalat ada. Jadi kalau korang nampak kereta korang ada macam gini, korang guna easy pembasmi lipas Basmi dulu lipas yang ada. Nak beli tekan dekat beg kuning. Tapi jangan ambil satu. Ambil dua, ambil tiga lebih jimat lah. Baik. Tekan beg kuning sekarang.